saya tak anggap itu sebagai satu kegagalan. Memandangkan memenangi pingat di Sukan C juga merupakan satu pencapaian yang baik untuk skuad olahraga negara sendiri. Berlari ni dia tak akan datang bila tak ada minat, sebab kita tahu latihan olahraga atau larian ni memang memerlukan mental dan fizikal yang kuat. Jadi untuk saya bagi nasihat kepada korang semua, cuba cuba disiplin waktu latihan dan dapatkan minat yang mendalam dulu untuk sukan olahraga. Okay, Assalamualaikum Wan. Apa khabar? Sihat Wan? Ya, Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Dah sarapan ke? Dah. Okey. Boleh Wan perkenalkan diri kepada penonton Harimau Melaya? Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Fazri bin Wan Zahari, atlet 800 negara, atlet 800 meter negara. Berasal dari Kota Baru, Kelantan, dan sekarang baru saja menghabiskan pelajaran di Universiti Malaya untuk kos pengurusan sukan. Okay, tahniah Wan atas kejayaan memenangi pingat gangsa dalam acara 800 meter di Sukan C di Thailand tahun lepas. Apa perasaan Wan apabila dapat membawa pingat lagi ke tanah air sendiri? Pertama sekali saya rasa bersyukur, Alhamdulillah, sebab saya mengekalkan prestasi yang sama, mengekalkan pencapaian yang sama untuk dari SEA Games sebelum ni, iaitu pingat gangsa. Saya rasa bersyukur dengan apa rezeki yang saya dah dapat di Sukan C kali ni. Pahit manis Sukan C kali ni saya terima seadanya melalui itulah. Sebelum Wan ke Thailand untuk Sukan C, ada tak sasaran masa yang baru Wan cuba nak capai? Terutamanya selepas Wan berjaya catat new personal best 1:47.64 saat dalam 800 meter di Asian Athletics Championship 2025 di Korea. Sejujurnya ya, saya ada sasaran tersendiri, iaitu cuba untuk memperbaiki catatan masa dan juga memecahkan rekod kebangsaan. Tapi benda tu masih tak berlaku lagi. Mungkin ada beberapa certain things yang saya perlu baiki untuk next race nanti. Tapi saya tak anggap itu sebagai satu kegagalan. Memandangkan memenangi pingat di Sukan C juga merupakan satu pencapaian yang baik untuk skuad olahraga negara sendiri. Okey, sepanjang Wan berada dekat Sukan C, ada tak rasa tekanan atau cabaran tertentu sama ada daripada suasana, vibe atau masa pertandingan? Cabaran sudah semestinya ada, sebab saya tahu pesaing-pesaing saya bukan pesaing yang biasa-biasa. Mereka adalah antara pelari yang terbaik di rantau Asia, di rantau Asia sendiri. Jadi saya tak ada merendahkan sesiapa. Tapi benda lain yang saya cuba nak improvekan adalah diri saya sendiri. Saya cuba fokus kat diri saya untuk berikan yang terbaik di Sukan C kali ni lah. Untuk Wan sendiri, atlet dari negara mana yang Wan anggap sebagai pencabar utama dalam acara 800 meter di Sukan C tu? Pencabar utama adalah dari Filipin yang mempunyai catatan masa lebih kurang dengan saya, dan atlet dari Thailand yang mempunyai catatan masa uh, juga lebih kurang daripada saya. Jadi dua orang tu memang pencabar utama saya, yang saya memang dah banyak kali bertemu dengan diorang. Ya. Kita tahu acara 800 meter ini acara lari yang mencabar dari segi fizikal. Apa actually kekuatan mental yang Wan tanamkan untuk kekalkan stamina dan fizikal mental Wan sendiri sepanjang larian tersebut? Untuk kekuatan mental, stamina datang dari persiapan yang rapi. Jadi sudah semestinya bagi saya latihan, saya tekankan kepada latihan yang lebih berintensiti tinggi supaya dapat meningkatkan saya punya performance dalam acara 800 meter. Seperti kita tahu, Sukan C di Kemboja tahun 2023 pun Wan dapat pingat gangsa. Dan Sukan C di Thailand pun Wan dapat juga pingat gangsa. So pun nak tanya, apa sasaran Wan seterusnya untuk Sukan C akan datang yang akan diadakan di Malaysia pada tahun 2027? Untuk sasaran Sukan C di Malaysia, KL, saya akan cuba membawa balik pingat emas pada Malaysia
Memandangkan ya saya beraksi di laman sendiri yang mungkin disaksikan oleh keluarga saya sendiri. Jadi sokongan moral saya akan bertambah. InsyaAllah saya akan cuba lakukan yang terbaik dan akan cuba memecahkan rekod kebangsaan dan membawa balik pingat emas untuk Malaysia. Ada tak improvement yang Wan rasa masih perlu dibaiki supaya sasaran Wan seterusnya untuk Sukan C tercapai? Improvement saya rasa mungkin saya kena tambahkan saya punya speed. Terutamanya dari segi critical speed. Critical speed ni biasa dalam acara 800 dapat lihat pada waktu last 200 meter di mana pelari-pelari akan memulakan pecutan di minit-minit akhir, saat-saat akhir. Jadi mungkin benda tu yang saya perlu improvekan lagi lah. Kita pun nak tahu macam mana Wan melihat masa depan Wan dalam olahraga. Berapa lama lagi Wan sasarkan untuk bergiat aktif dan terus bersaing dalam sukan olahraga? Itu bergantung juga kepada kemampuan badan saya. Maybe kalau insyaAllah mungkin boleh tahan lagi 4 atau 5 tahun. Mungkin 2 edisi SEA Games lagi mungkin. Kalau ada pelajar sekolah ataupun atlet muda yang berminat untuk mencebur diri dalam olahraga, apa yang Wan nak pesan kepada mereka? Okey, untuk saya khaskan kepada pelari-pelari yang baru mula lah start berlari. Okey, berlari ni dia tak akan datang bila tak ada minat, sebab kita tahu latihan olahraga atau larian ni memang memerlukan mental dan fizikal yang kuat. Jadi untuk saya bagi nasihat kepada korang semua, cuba disiplin waktu latihan dan dapatkan minat yang mendalam dulu untuk sukan olahraga, sebab ya bukan senang untuk mendapatkan latihan yang berintensiti tinggi dan dapat disiplin dan mengekalkan konsistensi latihan dalam masa yang sama. Jadi ya, itu nasihat utama saya. Berdisiplin dan kekal bermotivasi. Akhir sekali Wan, ada tak pesanan Wan kepada jurulatih, keluarga dan peminat yang sentiasa menyokong Wan? Untuk Umi Ayah, coach dan semua kawan-kawan, saya ingin berterima kasih kepada korang semua atas support yang sangat tinggi kepada saya. Tanpa korang, siapalah saya. Saya cuma menampung doa-doa korang saja. Saya nak berterima kasih dari pelusuk hati saya kepada semua yang terus menyokong saya. InsyaAllah saya akan cuba lakukan yang lebih baik di masa akan datang. Terima kasih Wan banyak-banyak sebab ada masa untuk meluangkan masa dengan Harimau Melaya. Saya doakan Wan all the best dan semoga berjaya dalam perjalanan kerjaya Wan masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih.